Assalamualaikum, bismillah. Kita cuba bakar sampel-sampel oud yang kita ada. Ni daripada dua spesies berlainan. Okey, kita bakar. Bau dia memang betul sedap. Okey, itu satu. Okey, ni yang kedua. Spesies yang kedua. Kita boleh bakar dia. Ni pada sampel yang kita ada. Ini kita belum bersihkan lagi ni. Ni semua original. Okey, ni semua oud. Wah, subhanallah. Memang keharumannya tak ada tandingan lah. Tak ada tandingan berbanding dengan perfume ke apa, tak ada tandingan. Betul lah. Bauan keharuman daripada syurga ni. Dah hanya Nabi Adam bawa turun ke bumi. Dan di syurga nanti, ini antara haruman yang kita akan dapat di syurga nanti. Daripada oud keharu. Kita kat dunia, kita dah boleh tahu dah bau dia macam mana sedap.